Hai, Assalamualaikum. So hari ni Cik Yang berada dekat Tangkak di Johor Bahru, sempadan Muar, Melaka. So, keluasan tanah rumah ni dah berstori corner lot 4,000 square feet yang mana fully renovation. Rumah dia adalah status freehold non bumi berdekatan dengan Hospital Tangkak. Kalau daripada rumah ni nak ke Hospital Tangkak 5 minit saja. Nak beranak, nak sakit, demam, boleh laju-laju pergi Hospital Tangkak. Okey. Dan rumah ni ada pintu di sebelah depan dan pintu di sebelah tepi belakang lah. So dah naik tembok fully, tembok so dah kurangkan kos dah dekat situ. Okay, so rumah ni ada 8 bilik, yang owner buat 8 bilik, yang mana 2 bilik di sebelah luar dah renovation, 6 lagi di dalam rumah. Okay, still ada dinding juga. So bill up dia adalah 2,400, 8 bilik dan 5 bilik air. So nak ke Bandar Tangkak, nak ke Bandar Muar, semua dekat. Okey, tak payah keluar kos untuk renovation. Dah lagi rumah ni, bawa anak, bawa bini, bawa bantal, bawa baju je. Jom Cik Yang tunjuk apa yang ada dalam rumah ni. Cukup lengkap. Ada kitchen cabinet, tabletop, setiap bilik ada wardrobe, bilik air yang besar. Jom. Dekat bahagian atas pula, apa yang ada? Bahagian atas ada balcony yang sangat besar. Jom kita bawa masuk dalam. Jom. So ini bahagian dalam rumah ni, yang mana dia ada ruang tamu yang luas side by side. So boleh duduk dekat sini, boleh duduk kat sini. Dan rumah ni paling penting, depan tak ada rumah, tak ada orang lain. So facing open lah. Okay, ini bahagian ruang tamu dan dia ada bahagian makan, dia ada bahagian kitchen cabinet. Jom saya tunjuk. Okey, untuk ada yang nak bawa orang tua duduk bersama, tak payah naik atas tau bilik, kat bawah pun ada bilik. So ini ruang makan, khas untuk ruang makan. Boleh nak lepak-lepak, boleh nak santai, boleh nak membawang pun boleh. Sangat luas Okey. Okey, ruangan yang terakhir adalah ruangan dapur, yang mana ada siap kitchen cabinet, tabletop, design cantik bukan kayu-kayu biasa. Rumah fully tiles, so tak perlu lagi nak keluarkan kos untuk buat tiles. Rumah ni cukup lengkap dengan mozaik. So boleh tengok kitchen cabinet, tabletop, sangat lengkap. Plaster ceiling, lampu downlight, semua dah ada. Di sebelah sini pun ada. Boleh buat bahagian tempat simpan barang. So ada toilet juga dekat bawah. So tak payah nak pening-pening cari toilet. Okey. Okey, ni toilet. Toilet pun luas. Okey, dan bahagian belakang ni pun pintu besi. Okey, sangat safety. Okey. Belakang pun boleh parking kereta. Kalau parking kita penuh dekat depan, boleh parking di belakang. Okey. Dah tembok sampai atas. So ni bahagian bawah. So belum tengok lagi bahagian atas, dia punya living. Boleh lepak-lepak, boleh tengok bersama-sama anak-anak kalau tak nak turun bawah. Jom kita naik dekat atas pula.
living atas dia pun besar tau untuk lepak bersama keluarga. So di atas ada 5 bilik. 1, 2, 3, 4. Dalam bilik pun ada bilik. Setiap bilik ada yang ada wardrobe. So dia ada 5 bilik air dan ada kawasan nak lepak-lepak malam. So orang luar daripada Tangkak kalau terasa nak bermau starting di Tangkak, nak rumah yang tanah yang luas, Roger Cik Yam laju-laju. Untuk owner-owner pula, rumah satu Malaysia Cik Yam jual. Tak kisah dekat mana-mana rumah pun saya boleh jual. Just Roger Cik Yam laju-laju. Sebab setiap negeri ada tim Cik Yam MN Associate Sendian Berhad. So kita bantu sampai jadi owner tunggu duit, buyer tunggu kunci. So tak payah pening-pening nak siapkan semua. Saya bantu daripada A sampai Z. Roger Cik Yam laju-laju. Okay, bye. Kita tunjuk ke next destinasi.